tak Richard bawa naik video Richard daripada kita tengok ni video ni daripada yang kita punya first kita untuk jelajah lorong untuk tahun ini. Dia Selangor. Ni habis ni tak ke? Yang besar ni tu ni apa dah? Kecil ni tadi. Abang dia macam ni kan? Tahu dia pakai lain ke dalam. Ai, dah mudah kan. Ikut mandi. Okey. Ili. Trip pertama turun Padang tahun ini, apa yang Ili nampak bila kita turun kali ni? OMG, semakin ramai gelandangan. Semakin ramai gelandangan yang di luar. Asalnya gelandangan ni kita tahu sama ada warga emas ataupun golongan rentan. Kali ni kita jumpa kanak-kanak dan remaja bawah umur, minor. Kita tahu tak sekolah apa. Sebelum ni kita tahu diorang ni keciciran. Rakyat yang tercicir ni disebabkan mungkin masuk penjara, mungkin ada penyalahgunaan tu ini, masalah sosial, mungkin keluarga tak nak jaga, tapi ini minor. Dan tu saya rasa macam, alamak, kalau dulu tak pernah tengok, saya tak sangka Malaysia yang kita cintai ni ada masalah yang keciciran pelajaran. Itu that what touch me lah. Ada orang cakap suruh bawa Richard, one of these day kita akan bawa Richard untuk discuss pasal corporate mafia.